no cap kan, for real kan. No cap apa? No Mungkin cap. Tuan Fairul boleh Macam setiap mana satu saya nak terma kata, tu kan bagi tahu sama macam situasi yang digunakan ke? no cap ni kira macam mana saya nak sebut nanti kita boleh search lah. Tapi saya biasa dengan budak-budak cakap kan. Okay, no cap. Lepas tu you look so Riz, and Riz tu macam ada karismatik You look sorry. Riz kan, Rizler. Lepas tu loser. Itu BL tu loser. Kan, Sigma. Kan Sigma tu dia macam ni lah. Itu. Cuba Ustaz buat. Lucah ke apa tu? Dah. Sigma ni dia macam seseorang individu tu, dia macam seorang yang macam dia lelaki, tapi dia macam lelaki alpha lah kan, alpha. So dia macam itu kan, dia macam mewing untuk bagi nampak jawline. Maka lahirlah generasi yang kadang-kadang susah betul nak fokus dalam satu benda yang lama untuk mereka buat. Apa dia? Belajar kat sekolah, menulis karangan, memberi fokus kepada arahan ibu bapa. Dia cepat distract. Kan? Ustaz dah kahwin kan? Dah. Ada anak sekarang umur berapa? 4 dengan 3. Senang tak nak handle dia punya tahap fokus dan arahan kepada mereka? Betul, nampak. Tapi itu baru 4 tahun. Nanti masuk sekolah rendah, lagilah. Nampak dia memang agak sukar untuk memberikan fokus kepada arahan yang diberikan. Tetapi itu benda yang kita faham. Okey, suatu hari nanti dia akan mencapai kematangan. Namun Gen Alpha ni, kelebihan mereka ni adalah kalau kita nampak Gen Z tu dah kreatif, diorang lebih kreatif lagi. Lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi kreatif. Kan, lebih cepat kreatif, lebih menguasai teknologi dengan cepat. Pokok pangkalnya bagaimana didikan di rumah dan menggalakkan mereka kepada ilmu tu sendirilah. Kan, kita tak bolehlah skeptikal je dengan generasi muda ni. Yang jahat tu memang jahat, yang nakal tetap nakal. Tapi akhirnya mana-mana kanak-kanak yang lahir mana jua zaman ataupun generasi, dia tetap budak yang dia perlukan sentiasa bimbingan daripada persekitaran rumah mereka.